Kalau kita ada RM27,000, kita akan simpan dekat dalam bank sejak tahun 2020. Hari ni nilai dia masih lagi RM27,000. Tapi kalau duit yang sama kita tukar kepada 100 gram emas, hari ni nilai dia hampir RM61,000. Kalau kita jual emas ni pada public gold dan lepas tolak spread 7%, untung bersih kita dapat lebih kurang dalam RM57,000. Maknanya, dalam masa 5 tahun, RM27,000 tu dah jadi untung sebanyak RM30,000, iaitu sebanyak 111% kenaikan. Bermakna juga, 1 tahun kita dah untung sebanyak 22%. Masalahnya, ramai orang hari ni bukanlah tak menyimpan, tapi simpan dekat tempat nilai yang tak berkembang. Kita boleh bandingkan keuntungan ini dengan instrumen simpanan tempat lain seperti ASB, tabung haji, KBSP ataupun fixed deposit. Walaupun kita dah tolak dengan zakat 25%, kita masih lagi menikmati lebih kurang dalam 19.7% keuntungan bersih dalam setahun. Yang paling menarik, kita tak perlu buat apa-apa dengan emas ni, selain pada kita simpan dekat tempat yang selamat. Sebab tu Hafiz selalu tekankan, simpan emas ni mesti datang dengan ilmu. Bila kita dah faham cara beli emas, kita dah faham tentang spread, kita dah faham tentang strategi simpanan emas, sangat sukar sebenarnya kita ni rugi dalam simpanan emas. Nak mulakan simpanan emas hari ni, boleh isi borang saya dekat bawah tu, ataupun DM untuk bisa bantu dan membimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.